Hello, welcome back to my YouTube channel Akil Iman. So, macam yang korang nampak dekat belakang saya ni, ada macam-macam equipment untuk mini studio. Korang agak-agak konten apa yang saya nak buat hari ni? Konten hari ni kita nak buat mini studio tour. Kalau korang tengok ada macam-macam equipment kan kat belakang ni kan. And ada orang yang DM saya tanya beli dekat mana, jenama apa, brand apa, and macam mana cara nak pasang. Semua benda tu saya pernah dapatlah soalan-soalan macam tu. So hari ni kita akan explain satu persatu untuk setiap soalan tadi, and hopefully korang boleh tengok sampai habis sebab dalam konten kali ni saya akan explain secara detail. So siapa yang minat nak buat mini studio, korang kena stay sampai habis. Okay, tunggu apa lagi? Let's start it. Alright guys, so sekarang kita akan start review satu persatu equipment yang kita guna untuk mini studio saya. First, speaker. Okay, macam korang tengok, saya beli speaker dari jenama Edifier MR4. And kenapa saya beli warna putih? Sebab kalau korang sedar, mini studio saya lebih ke arah hitam putih tema dia. So disebabkan itu saya belilah speaker warna putih. Sebab bila beli speaker putih, dia ada putih dan hitam dia. Tapi kalau saya beli warna hitam, totally hitam. Dia tak ada hitam putih. Dia ada putih, dia memang totally hitam lah. So tak lawa sikit lah. So saya beli putih, dia lebih matching lah dengan saya punya tema mini studio. Dan saya beli speaker ni through Shopee. And by the way, korang jangan risau kalau korang berminat dengan barang-barang yang saya akan review dan saya tengah review ni, korang boleh pergi dekat description. Saya akan letak link semua barang-barang ni dekat description. And kalau korang berminat, korang boleh klik je link tu. Okay, kenapa saya memilih Edifier MR4 sebagai salah satu equipment untuk mini studio saya? Speaker ni merupakan budget speaker yang harga dia biasa-biasa je, tapi kualiti dia sangat-sangat memuaskan. Kalau korang beli and korang dengar sendiri, memang totally korang puas hati lah. Sebabnya bass dia kuat, bass dia memang sedap, sound dia clean. So kalau korang dengar tu memang puas lah. Saya boleh cakap memang puas je. So kalau korang nak buat mixing ke, korang nak tengok movie ke, sebab speaker ni dia ada dua function. Korang boleh je buat untuk movie and so on tu, memang boleh sangat-sangat lah kan. Tapi kalau korang seorang yang suka buat cover lagu, seorang yang suka buat mixing, mastering and so on, so bagi saya speaker ni memang sesuai untuk korang. Sangat-sangat sesuai. Kalau korang nak tengok movie pun sesuai sangat, sebabnya dia punya bass dia sedap, memang clean. Best lah. Okay, for next equipment yang saya guna adalah stand monitor atau dikenali ataupun lebih difahami sebagai stand speaker. Okay, stand speaker ni saya beli dekat Shopee juga, and saya beli dari jenama Ariel. So lepas saya beli dua speaker saya terfikirlah takkan nak letak speaker dekat meja, kena ada stand. So saya pun carilah stand mana yang the best kan. And saya tengok rata-rata harga mahal-mahal jugalah. And this company Ariel ni dia bagi harga yang saya rasa macam, first saya rasa macam mahal, tapi saya tengok review banyak komen yang positif, dan saya pun beli juga. Dan lepas parcel dah sampai kat rumah saya nak bawa masuk ke rumah tu, saya terkejut sebabnya parcel tu saya rasa macam berat sangat. Berat. Saya ingat stand ni ringan je, rupanya berat. So maksudnya kat situ kualiti ni memang bagus lah. And then saya pasang-pasang apa semua, dekat atas plate dia pun ada getah disediakan. So bila korang letak korang punya speaker, takkan jatuh lah speaker tu sebab dia grip dengan getah kan. So baguslah bagi saya. So saya boleh buat kesimpulan, korang sangat dialu-alukan untuk beli stand speaker jenama Ariel. And kalau korang dah ada speaker lah. Okay, next equipment kita adalah monitor. Untuk monitor, saya beli dari brand MSI Pro MP251 series. Size monitor ni adalah 25 inci and dia punya refresh rate adalah 100Hz. Untuk monitor, sejujurnya saya tak reti sangat. Tapi bagi saya puas hatilah pakai sebab dia besar. So bila saya nak buat kerja tu, lebih mudah nampak semua sebab besar kan. So mata kita pun tak sakit. So itulah monitor saya pakai. Equipment seterusnya adalah MIDI keyboard. Untuk MIDI keyboard ni saya beli dari jenama World-E ataupun saya tak pasti World-D ataupun World-E. Spesifik nama MIDI keyboard adalah KS49C MIDI Control. Saya beli MIDI keyboard ni dekat Shopee juga, and harga keyboard ni jauh lebih murah daripada jenama yang brand lah, macam KORG, Yamaha,
Nectar. So yang ni jauh lebih murah waktu saya beli tu. Cuma saya ni bukanlah seorang pianis. Saya just beli piano ni untuk saya just a simple record, bukan sebagai heavy punya kerja lah yang melibatkan MIDI keyboard. So untuk orang yang macam suka-suka je ataupun rasa macam nak ada MIDI keyboard yang just nak buat untuk simple cover song, korang boleh dapatkan MIDI keyboard ni sebab saya dah pakai lama dah. Memang okey sangat-sangat. Function semua tip-top and puas hati. Puas hati. Dia harga dia tak mahal. Harga dia tak mahal macam yang jenama tadi. Tapi kalau korang sekadar nak buat suka-suka dia, sangat dialu-alukan untuk beli MIDI keyboard jenis ni. Next equipment kita adalah live mic. Brand yang saya guna untuk live mic saya adalah daripada Maono. Macam yang korang tengok, live mic ni bila kita beli, dia bagi kita sound card, microphone and also soundproof form tu and earphone. Kalau korang jenis suka buat live and korang nak ada bunyi yang bergema, bergaung tapi dalam bentuk yang berkualiti tinggi, Maono mic ni salah satu mic yang sangat jelas lah berbanding kita ada jenama mic yang lain. Saya pernah try pakai jenama mic yang lain tapi sound dia sangat bagi saya drop. Tapi untuk mic Maono ni memang best. Dia punya sound clean and kalau korang letak, korang boleh pilih nak echo, nak reverb banyak mana, nak echo banyak mana. And korang ada juga bunyi macam tepukan tangan, ada orang gelak, ada macam-macam sound effect juga dekat sound card dia. Dekat sound card dia ada macam-macam sound effect juga. Korang boleh add on juga sound effect yang korang nak dekat sound card tu. Kalau buat harga pula bagi saya agak mahal sikit lah. Tapi dengan function yang dia ada, saya rasa okey semua benda tu. Okay, so untuk next equipment kita adalah microphone. Brand yang saya gunakan untuk microphone recording saya adalah daripada Audio Technica 2035. Saya beli microphone ni dekat Shopee juga daripada Music Bliss Store. And kalau nak tanya pasal harga, bagi saya untuk beginner agak mahal sebabnya korang boleh dapatkan harga yang lebih murah. Audio Technica 2035 is untuk orang yang macam dah lama dalam recording ni. So diorang boleh rasa perbezaan lah. Kalau korang macam beginner, korang boleh try dengan Audio Technica 2020. Itu pun dah best dah sebenarnya. Tapi saya saja beli 2035 sebab saya nak lagi best. And kalau nak cakap pasal noisy, sebelum ni saya pakai Behringer N1 tak silap saya. And dia ada noisy yang benda tu. So lepas saya dah upgrade kepada Audio Technica ni, noisy tu dah hilang and sound pun lebih crispy, lebih sedap, lebih lemak. Macam tu orang kata, lebih lemak. So kalau korang yang macam rasa nak upgrade microphone, korang boleh upgrade terus ke 2035 ni sebab memang puas hati, memang takkan menyesal kalau 2035 ni. Untuk equipment seterusnya, saya nak explain terus pasal saya punya audio interface and headphone. Audio interface dan headphone saya datang dari brand yang sama, iaitu daripada Behringer. Untuk audio interface so far tak ada masalah bila saya connectkan dengan Audio Technica, masih berfungsi dengan baik dan sound pun okey. Dan untuk headphone Behringer, untuk beginner sesuai pakai. Kalau dah bukan beginner, korang kena upgrade kepada mungkin Focusrite ataupun AKG dan kat atas tu lah. Yang kedua item ni saya dapatkan kat Shopee juga daripada Music Bliss. Diorang ada jual juga Behringer punya barang. Okay, last equipment yang saya nak review kat korang adalah acoustic foam saya. Acoustic foam ni mempunyai ketebalan 5cm. Saya beli yang 5cm punya tebal. Harga dia dalam kurang RM2 lebih tak silap saya. RM2 lebih untuk satu sizing ni. 25x25. Dia ada ketebalan 2.5cm and sizing dia 30x30. Ada yang 50x50. Tapi untuk yang sizing untuk yang ketebalan 5cm, saya tengok rata-rata paling pun 25x25. Tak ada yang 50x50 tapi size ketebalan dia 5cm. Tak ada 5cm, mostly untuk 25x25. So far saya pasang ni kan kecil kan, okey lah, tak ada pantulan bunyi sangat. Sebab kalau saya tak pasang ni, dinding kiri kanan saya ni dekat. So bila saya nyanyi tu, dia akan jadi banyak pantulan. So bila saya pakai ni, saya rasa lebih suara tu lebih padat and tak ada gangguan pantulan lah so far. And kalau ada bajet lebih lagi, saya akan try tambah sampai ke atas lah untuk memastikan memang tak ada pantulan suara. So kalau daripada honest review saya rasa puas hati untuk foam ni sebab dia memang tebal and suara saya pun dah tak ada pantulan kat sini. Kurang pantulan, memang kurang banyak.
Kejap, tak best lah kalau sekadar review je kan. So, saya akan belanja korang satu lagu 1000 tahun lagi by Imran Jemain. Tapi before tu, korang akan tengok proses saya nak cover lagu guna MIDI keyboard, microphone and speaker macam mana, okay? So, terimalah 1000 tahun lagi by Akil Iman. Sebuah lagi cerita yang tamat di sini, hanya menyiksa relungku, bagai takkan berulang kembali. Sebuah cinta yang tercela dan menyendiri, dan akhirnya kan berundur. Cinta aku terhenti di sini. Okay, so itu saja equipment yang saya guna, and saya explain secara ringkas je sebenarnya, sebab kalau panjang-panjang mungkin kena buat part 2. And tadi pada awal ni saya cakap saya nak bagi tahu cara pemasangan, tapi saya rasa video ni akan jadi terlalu panjang kalau saya explain sekali dengan pemasangan dia macam mana. So kalau korang nak tahu juga macam mana saya pasang semua equipment ni, korang boleh komen kat bawah, and nanti kita akan buat part 2 pula. Part 2 pula. So apa pun, semua barang equipment ni saya akan letak kat link description. Kalau korang rasa macam korang nak beli, korang boleh tekan kat link tu. And kalau korang tak faham apa-apalah, kalau nak tanya apa-apa, korang boleh tulis dekat ruangan komen bawah. Kalau korang macam nak detail lagi, korang boleh DM IG saya akil_e. And saya rasa tu je kot konten kita pada hari ini. Hopefully korang semua suka video kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.